Soalan bahagian B, yang pertama adalah nombor 8 ni soalan hukum linear. Sepatutnya soalan hukum linear ni pelajar sepatutnya semua dah tahu nak buat apa. Jadi apa yang buat ini? Tak payah tengok soalan pun dah tahu nak buat. Yang pertama buat jadual baru, nombor 2 lukis graf, yang ketiga linikan persamaan kalau ada persamaan dia, nombor 4 cari keturunan dan kira, nombor 5 cari pintasan y dan kira, dan nombor 6 dan lain-lain. Yang pertama jadual baru. Memang dekat soalan dia kata log 10y sahaja bina jadual. Tetapi kita buat macam biasa. Ada x kekal, salin balik, tak ada markah, log 10y tulis. Dan jadual mesti 2 titik perpuluhan. Bukan mesti, 2 titik perpuluhan. Kadang-kadang 3 titik perpuluhan. Okey? Jangan 4 titik perpuluhan. Seterusnya, graf. K1 yang pertama adalah paksi X ada label betul ikut skala, paksi Y ada ikut skala, ada asalan. Dan 1 titik diplot betul. Jadi sepatutnya markah K1 yang pertama ni semua orang boleh dapat. M1 yang seterusnya adalah semua titik diplot betul. Dan M1 yang terakhir adalah best fit line, iaitu garis lurus penyuaian terbaik, best fit line. Kalau tengok dekat sini, ada titik yang tak kena. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Itulah maksudnya best fit line, garis lurus penyuaian terbaik. Dia balance titik yang tak kena. Kalau kamu buat graf macam ini, titik 2 yang kena, lepas yang tak kena kat atas ada 2 kat atas, dekat bawah tak ada yang tak kena. Jadi ini bukan best fit line. Tolong fahamkan apa maksud best fit line ataupun garis lurus penyuaian terbaik. Seterusnya, linearkan persamaan. Ini persamaan tak linear. Tulis balik. Y AB kuasa 3X. Tugas kita nak jadikan dia Y MX tambah C. Apakah maksud Y besar? Tengok paksi Y. Paksi Y adalah log 10Y. M bracket kosong, X adalah paksi X kekal, C adalah bracket kosong. Maka sekarang apa kena buat? Letak log 10 kiri kanan. Log 10Y sama dengan log 10 AB kuasa 3X. Lepas tu A darab B akan jadi tambah log 10Y sama dengan log 10A tambah log 10B kuasa 3X. Kuasa 3X akan turun ke depan. Log 10Y sama dengan log 10A tambah 3X log 10B. Dekat sini sebenarnya dah dapat K, dah dapat P1. Tugas kita adalah menyusun kembali. Walaupun tak susun dalam markah, tapi kita susun supaya tahu siapa M keturunan, siapa C pintasan Y. Jadi, kamu just tengok sekarang ni, ini X, ini X. Jadi tulis siapa yang saya tak select. 3 log 10B. 3 log 10B. Itulah kecerunan. Dan ini saya telah select, 3X log 10B dah, maka C adalah log 10A. Dan ada setengah pelajar dia akan pecahkan lagi. Dia akan kata apa? Y adalah log 10Y. M adalah 3 log 10B. X besar adalah X. C adalah log 10A. Ada pelajar dia buat macam ni lagi bagus. Supaya dia faham siapa M, siapa C. Sekarang, apa yang kena buat seterusnya? Cari keturunan dan kira. Okey, dan yang kelima, cari pintasan Y dan kira. Saya buat nombor 5 sebab nombor 5 tak payah nak kira. Okey, apakah pintasan Y? Log 10A. Tengok dekat graf. Dekat graf, C adalah 0.18. Tulis dekat situ. Jadi, sini tak ada markah lagi. Log 10A adalah C sama dengan 0.18. Di sini adalah K1. Senang je dapat markah. Dan apa kena buat? A sama dengan asas tembak kepada 0.18, jadi 10 kuasa 0.18 ataupun shift log 0.18. Jadi A akan dapat 1.514 hingga 1.550. Ini diterima. Dah dijulat dia. Okey, jadi sini dapat N1. Maksudnya dekat sini nilai pintasan Y ni dikira daripada C, kita kira daripada, terima jawapan daripada 0.18 hingga 0.19. Kemudian, tengok tadi pintasan, keturunan. Keturunan adalah 3 log 10B. Jadi, keturunan 3 log 10B sama dengan keturunan. Ambil 2 titik. Titik tersebut mesti kena pada garis. Contohnya dekat sini, dia ambil titik X6. Dia ambil titik ni. Dan 1. Okay? Jadi titik ni kamu ambil saja dekat jadual. Jadi 0.60 tolak 0.256 tolak 1. Jadi dekat sini dapat K1. Yang ini tak nak buat macam tu. Okey, mesti dihubungkan rumus keturunan dengan apakah keturunan pada persamaan yang dilinearkan. Kemudian kita akan dapat segi ke bawah 3 log 10B sama dengan 0.07. 3 pindah sebelah, log 10B sama dengan 0.07 bahagi 3. Kita akan dapat 0.02333. Ini adalah log 10B, maka B tembak ke sana, tekan shift log 0.02333. 1.055. Di sini dapat N1. Jadi, kita tak tengok soalan, kita tahu apa nak buat. Tetapi, kalau kita tengok, apa yang kita buat tadi adalah pada 2 Roman dengan 3 Roman. Kita tak buat lagi 1 Roman. Jadi, apakah nilai X apabila Y 3.2? Jadi, graf kamu bukan Y tetapi log 10Y. Jadi, apa kamu kena buat? Log 10 3.2. Kamu kena tukarkan dia. Jadi, kamu akan dapat 0.51. Baca pada Y 0.51. Buat garisan. And then baca ke bawah. Kamu akan dapat di sini. So, jawapan dekat situ adalah
X sama dengan 4.7. Jadi ini hanyalah satu markah saja, ya. Satu markah saja, N1. Jadi selesai semua jawapan. Sebenarnya senang. Soalan nombor 9. Bila nampak suruh cari luas kawasan berlurik, mesti kena guna pengamiran. Jadi sebelum mencari luas kawasan berlurik untuk soalan A, apa perlu kita buat? Kita perlu cari pintasan X. Dan disebabkan ini adalah fungsi kuadratik, maka kita kena jadikan fx sama dengan sifar. Jadi untuk soalan A, kita kena mulakan ambil fungsi kuadratik ni, tukarkan fx sama dengan sifar. Jadi kita akan dapat negatif x kuasa 2 tolak 7x tolak 10 sama dengan sifar. Positifkan semua x kuasa 2 tambah 7x tambah 10 sama dengan sifar. Ambil kalkulator, masuk dekat equation. So kita akan dapat terus jawapan. Kita akan dapat x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 5. So buat kaedah pemfaktoran, x tambah 2, x tambah 5. Nak guna rumus kuadratik pun boleh. Okey, jadi dekat sini akan dapat K1. So sini adalah negatif 5, sini negatif 2, jangan terbalik. Jadi kita ada kawasan A, kawasan B, kawasan C. Bila dikata jumlah luas, maka kita kena cari berasingan. Kawasan B, luas B, iaitu kami akan daripada negatif 7 sampai negatif 5 bagi negatif x kuasa 2 tolak 7x tolak 10 dx. Okey, penulisan ni pastikan betul. So kita dapat kat situ negatif x. Okey, apa macam mana buat kami? Kami kita salin semula tanpa ada kuasa. So kuasa bertambah 1. So 2 jadi 3 bahagi 3. Kuasa 1 jadi 2 per 2. Kalau 10 akan dapat x. Tulislah had dekat hujung negatif 5, negatif 7. Yang ni saya buat kat bawah. Dan sebenarnya kita boleh tekan kalkulator daripada awal-awal ni, kita boleh tekan kalkulator terus. Jadi kat sini mestilah ada bracket, tolak bracket, iaitu had yang atas. Negatif, bracket negatif 5 kuasa 3 bahagi 3 tolak 7, bracket negatif 5 kuasa 2 per 2 tolak 10 darab negatif 5. Tolak dengan had yang bawah, kita ganti negatif 7 kuasa 3 per 3 tolak 7, negatif 7 kuasa 2 per 2 tolak 10, negatif 7. Jawapan kamu guna sahaja kalkulator. Kita akan dapat negatif 26 per 3. Kenapa negatif? Sebab dia dekat bawah, dekat sebelah bawah pasti X. Kemudian kita kamikan pula kawasan A, luas A. Kamikan daripada negatif 5 sampai negatif 2 bagi fungsi yang sama. Sebenarnya kita salin je balik tadi. Okey, pengamilan kita salin je balik tadi sebab sama, cuma letak had berbeza. Negatif 5, negatif 2. Lepas tu tolakkan mereka, had yang atas negatif 2 kuasa 2 per 3 kuasa 3 tolak 7, negatif 2 kuasa 2 per 2 tolak 10, negatif 2, tutup bracket, tolak negatif 5 kuasa 3 per 3 tolak 7, negatif 5 kuasa 2 per 2 tolak 10, negatif 5, tutup. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ 9 per 2. Sambung lagi, luas C. Kami akan negatif 2 hingga kosong, fungsi yang sama, salin je balik, salin balik, tetapi yang berbeza adalah dia punya had. Jadi macam tu juga, bracket tolak bracket, bracket yang pertama ganti had yang kosong. So sebenarnya kita boleh tulis saja terus sebagai kosong tolak negatif 2 kuasa 3 per 3 tolak 7, negatif 2 kuasa 2 per 2 tolak 10, negatif 2, tutup bracket. So kita akan dapat negatif 26 per 3. Okey, jadi sekarang luas kawasan berlurik adalah luas A, kita ikut urutan tadi, luas B campur A campur C, luas B campur A campur C. Tetapi bila luas, ini adalah kamirannya, kamiran tentu ada negatif ada positif, tetapi bila luas kita kena positifkan dia ataupun moduluskan dia. Modulus negatif 26 per 3 tambah 9 per 2 dah memang positif, tambah modulus negatif 26 per 3. So kat situ kita akan dapat 131 per 6. Okey, tadi markah. Okey, markah adalah kita nampak kuasa bertambah 1 bagi kuasa yang baru, ataupun kita nampak pengamiran itu berlaku, maka kita dapat K1 untuk mana-mana. Dan meletakkan had itu dapat lagi K1. Kemudian mana-mana kita nampak penolakan ini, had atas had bawah, dapat K1. Jadi yang ni atau, jadi kita nampak mana-mana akan dapat jawab markah sekali saja. Dekat sini tertinggal modulus. Kita tambahkan semua ni dapat K1 dan jawapan akhir N1. Isi pada kisaran adalah sebutan pi apabila rangka berlurik A dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Jadi kita tengok hanya kawasan A, dia suruh cari isi padu diputarkan pada paksi X, maksudnya dia mesti kamiran di X. Jadi kalau isi padu, dia kena ada apa? Isi
isi pi itu, isi mesti ada pi dan kuasakan 2. Iaitu mesti ada pi, kamikan daripada negatif 5 sampai negatif 2, dan fungsi tersebut mesti dikuasakan 2 dx. Yang itu beza antara itu bezanya antara luas dan isi padu. Cuma dekat sini, dari segi pengamiran, kita tidak ada pengamiran untuk bentuk macam ini ya. Ada bracket, ada 3 ketul kuasa 2. Yang kita hanya adalah macam ni ya, kamiran 2x tambah 10 kuasa 2 dx. Yang ini kita boleh kamikan, dia akan jadi apa? Salin semula. Kuasa tambah 1 jadi 3, bahagi kuasanya baru 3, dan tengok sebelah x iaitu 2, tambah c. Ataupun kalau ada had, kita ganti dengan had. Tetapi untuk kes yang atas, dia ada 3 ketul, 1, 2, 3. Yang ini 1, 2. Kalau 2 ketul dan dia linear, kuasa 2, kita boleh kami ikut kaedah. Tapi kalau ada 3 ketul, kuasa 2, tak ada kaedah. Jadi maksudnya kita kena kembangkan macam biasa benda ni. Jadi macam nak kembangkan? Jadi yang ini kita gunakan kaedah pengembangan binomial. Jadi pengembangan binomial macam ini. Pertama, agak panjang. Yang pertama, kita tulis secara berasingan negatif x kuasa 2 tolak 7x tolak 10. Macam tu. Tulis jarak, dan tempat yang kosong tu kita letak bracket untuk kita isi semua dalam bracket tu, iaitu negatif x kuasa 2 tolak 7x tolak 10. Kembangkan macam ni. Ini lebih senang. Jadi ini kita kembanglah macam ni. Jadi dia tidak terlalu serabut sangatlah. Jadi kat sini kita dapat negatif, jadi positif x kuasa 4 tambah 7x kuasa 3 tambah 10x kuasa 2. Tolak dengan tolak, tambah 7x kuasa 3, tolak-tolak, tambah 77 49x kuasa 2, tolak-tolak, tambah 70x. Tolak-tolak, tambah 10x kuasa 2, tolak-tolak, tambah 70x, tolak-tolak, tambah 100. Okey, jadi ini kena berhati-hatilah. Sini x kuasa 4 sorang-sorang saja. X kuasa 3 adalah 7. 7 dengan 7 akan dapat 14x kuasa 3. Kemudian kuasa 2, 10x kuasa 2, 49x kuasa 2, 10x kuasa 2. So kita akan dapat 49, 69x kuasa 2. Kemudian yang x saja 70, 70, 140x tambah 100. Jadi itulah kita punya pengamiran kita. Kejap saya nak cek. 59 bukan 69. 150x bukan 140. Kita kena cek dahulu. Okey, yang ni saya tak nampak kenapa saya tak nampak apa yang beza ni. Sebab skema lain, saya kira lain. Jadi saya ambil jawapan saya itulah. Jadi maksudnya kat sini sebenarnya kita kena kamikan pi negatif 5 negatif 2 x kuasa 4 tambah 14x kuasa 3 tambah 69x kuasa 2 tambah 140x. Kita kena ubah tempat lain. Tambah 100 dx. Jadi pi, okey, kita kamikan x salin semula 14x tambah 69x tambah 140x tambah 100. X kuasa 5 per 5, kuasa 4 per 4, kuasa 3 per 3, kuasa 2 per 2 dapat x negatif 2 negatif 5. Pi kat luar macam tu besar. Bracket pertama tolak dengan bracket kedua macam tu. Lepas tu nanti akan dapat jawapannya. Jawapannya confirm akan dapat 81 per 10 pi. Sebab kita boleh tekan kalkulator daripada awal. Okey, kita ganti kat sini. Ganti hadnya atas. Negatif 2 kuasa 5 per 5 tambah 14 negatif 2 kuasa 4 per 4 tambah 69 negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah 140 negatif 2 kuasa 2 per 2 tambah 100 negatif 2. Hadnya bawah negatif 5 kuasa 5 per 5 tambah 14 negatif 5 kuasa 4 per 4 tambah 69 negatif 5 kuasa 3 per 3 tambah 140 negatif 5 kuasa 2 per 2 tambah 100 darab negatif 5. Jangan lupa tutup. Dan jawapan saya tak kira lah panjang ni, saya ambil kalkulator terus ambilkan jawapan. Ini jawapan dia. Jadi markah pertama adalah kami kan pengembangan tu tak ada adakah pengembangan ada markah? Ya, pengembangannya ada markah K1. Kami kan K1, gantikan had K1, jawapan akhir N1.